Saya nak tanya dekat korang, betul ke gaji 6,000 lebih dah boleh pakai Toyota GR86 ni? Hari ni saya ada sebuah unit Toyota GR86 tahun 2022, manual transmission, dah siap dah, jajan yang penuh, lebih daripada RM20,000 nilai dia sahaja. Yang pertama korang boleh lihat, untuk bahagian tepi dia datang dengan sport rim race TE37 ukuran 17 inci. Kemudian untuk bahagian depan, tepi dan bahagian belakang ada GR Aero Kit, body kit original from Japan. HKS suspension sendiri pun dah set up siap-siap untuk korang semua. Bahagian belakang pula untuk GR86 ni dah siap set up dah untuk spoiler carbon fiber swan neck. Carbon fiber dah siap, dengan bahagian belakang bawah tu korang boleh perasan datang dengan GR muffler exhaust pun dah set up. Suaranya memang merdu, tak perlu pun nak kuat-kuat. So, untuk gaji 6,000 lebih, boleh ke pakai GR86 ni? Boleh sangat-sangat, tapi make sure 6,000 lebih tu adalah gaji bersih. Macam mana kiraan dia? Untuk GR86 ni, kita nak jual pada harga RM150,000 sahaja. Tahun 2022, manual transmission, fully jajan, lebih daripada RM20,000 nilai dia. Okey, so RM150,000, on the road sekitar RM156,000. Bergantung korang punya NCD. Dan kalau kita buat calculation, RM156,000 tadi tu, korang buat loan 9 tahun, anggaran bulanan sekitar RM1,700 sahaja. Jadi kalau dikalikan dengan 3, berapalah sangat. So gaji RM6,000, RM5,500 boleh lagi lah dikonsiderkan. Tapi kereta ni make sure korang kena ada down payment 10% at least. Jadi anda kata korang berminat dengan Toyota GR86 yang saya review hari ni, boleh saja tekan link yang ada di bio saya ataupun isikan detail di bahagian bawah. Tapi